di mana tapak ini dahulunya adalah sebuah telaga yang bernama Bi'ruha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jemaah sekalian, para diyufur rahman. Sekarang kita berada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah, di dalam Masjid Nabawi ni terletaknya satu tapak dekat tempat bahagian lelaki, di mana tapak ini dahulunya adalah sebuah telaga yang bernama Bi'ruha. Jadi para jemaah sekalian, telaga Ha ini pada dahulunya dimiliki oleh salah seorang kaum Ansar ataupun salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Pada waktu ketika itu, sahabat Nabi Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu, ia dikira sebagai seorang yang kaya di Madinah ketika itu, kerana beliau sangat mempunyai banyak-banyak harta, dan di antara hartanya ada ladang kurma yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Talhah sangat sayangkan kebun tersebut, sampailah satu hari Allah turunkan wahyu dalam surah Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi para jemaah, bila je Sayyidina Abu Talhah dengar wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi, segeralah beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan hasrat beliau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah.